Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. uh, Kat 2 hari jugalah saya tak buat live. Tapi hari ni saya buat VTT berkenaan dengan isu semasa yang berlaku dalam negara kita ni. Kita kena ambil serius lah. Kita kena ambil serius, kita kena ambil perhatian tentang apa yang berlaku. Situasi ni amat membimbangkan lah. Saya lihat dalam VTT yang lalu dalam TikTok ni, dilaporkan ramai anak-anak telah dicolek. Ramai anak-anak dia telah dicolek, berumur lingkungan 10, 11, 12 sehingga ke 16 tahun, 17 tahun dicolek. Bukan kata di kalangan bangsa Melayu saja, bangsa Cina pun ada dan sebagainya. Kita harus peka tentang benda ni. Ini adalah salah satu kejadian yang kita rasa perlu diambil tindakan yang tegas. Kita berharap pihak berkuasa, terutamanya PDRM, cakna tentang isu ni. Sebab isu ni membabitkan anak-anak kita. Kalau kita tidak serius tentang benda ni, berapa ramai lagi akan kehilangan anak-anak mereka. Ini adalah satu benda yang kita rasakan cukup berbahaya bagi negara kita Malaysia ni. Sebabnya dengan limpahan warga-warga asing dalam negara kita ni, yang kita lihat semakin hari semakin bertambah. Dan kita tak tahu latar belakang orang kata apa, pendatang asing ni. Kita tak tahu sama ada mereka di tempat mereka di sana tu mereka membuat perkara yang begini. Dan sekarang ni kan kita masih lagi menerima lagi pekerja-pekerja asing ni, dan kita tak tahu latar belakang mereka ni. Adakah mereka mempunyai rekod jenayah dan sebagainya yang telah masuk dalam Malaysia ni ataupun tidak. Sebab itu bila berlakunya kehilangan anak-anak yang lingkungan umur belasan tahun ni, ini membimbangkan lah. Dan saya berharap sangatlah agar pihak berkuasa mengambil satu tindakan yang drastik, menyelamatkan anak-anak ni daripada dicolek. Dan kita dapati sekarang ni apa yang berlaku di Kemboja kan, di mana itu kan, di mana kita lihat organ dalaman anak-anak ini diambil untuk dijual. Jadi kita tak mau benda tu berlaku dalam negara kita ni. Dan ayah nasihatkanlah kepada seluruh warga negara Malaysia ni supaya cakna tentang benda ni. Ini satu benda yang serius yang kita perlu ambil perhatian. Dan ayah tak kisahlah wak imak anak dia anak Cina ke, anak India ke, anak Melayu ke, anak Sing ke, Kadazan, Dusun, Iban dan sebagainya. Jadi anak-anak ni seperti mana anak-anak kita. Kita sewajarnya berwaspada, dan kita harus fokus anak-anak ni ke mana mereka pergi, mereka keluar ditemani oleh siapa ataupun sebagainya. Kita harus tengok benda ni. Kita nampak kalau tidak dibendung, perkara ini akan berlarutan. Saban hari kita akan lihat banyak kes-kes anak yang hilang. Dengan itu saya ucapkan